Alright, ya, yang itu dikatakan dengan kekuatan. Yang kedua, ini adalah ada perkara yang menghubungkan kita. Itu adalah skills komunikasi, sangat penting. Seorang pemimpin wajib ada skills yang bagus dari sudut komunikasi. Ini seorang pemimpin wajib ada ya. Sebab apa? Sebab komunikasi lah yang digunakan sebagai penghubung. Mana mungkin seorang pemimpin tidak ada skills komunikasi dalam menyampaikan idea, bagaimana untuk menerima. Itu semua itu perlu dipelajari. Dan tuan-tuan jangan risau. Dan banyak sungguhlah orang-orang yang berkongsi mengenai tips-tips komunikasi yang baik. Kalau di Malaysia ini antara perkara yang bagus untuk tuan-tuan belajar berkaitan dengan communication, tuan-tuan mungkin boleh sertai kursus-kursus berkaitan dengan Neuro Linguistic Programming NLP, memahami seni-seni dalam konteks komunikasi dalam yang diajar daripada NLP. Saya sendiri juga ada mengikut kursus-kursus NLP sampai ke persijilan dan sebagainya. Maka sangat bagi saya dia sangat-sangat baiklah untuk kita praktiskan skill tersebut dalam kita berkomunikasi dengan orang ramai ataupun dengan anak-anak buah kita dan sebagainya ya. Baik. Yang ketiga, yang skills yang perlu kita ada iaitu yang berkaitan dengan tanggungjawab kita adalah berkaitan dengan bagaimana untuk menguruskan prestasi. Tuan-tuan boleh menilai, tuan-tuan boleh memberi maklum balas dan merancang bagaimana untuk membangunkan seseorang. Saya difaham, kita memang maklum, tuan-tuan di hujung-hujung tahun biasanya kita ada penilaian anak buah kita kan. Biasanya penilaian kita ni saya tak pasti bagaimana tuan-tuan menilai. Tapi janganlah menilai base kepada kita punya persepsi kita. Janganlah menilai daripada sudut bias kita kepada seseorang. Mesti secara objektifnya. Sebab saya belajar dengan dunia korporat, bila kita menilai seseorang itu base kepada objektifnya. Dia bukan cerita kita suka dia kita rasa selesa dengan dia kita bagi makan lebih dan sebagainya. Itu saya sangat kecewa kalau tuan-tuan bagi anugerah cemerlang, anugerah perkhidmatan cemerlang base kepada kitaran. Oh, tahun ni Cik Umar Mokhtar dah dapat, tahun depan dah tak boleh dapat lah. Sebab Cik Umar Mokhtar dah dapat anugerah khidmat cemerlang tahun ni, tahun depan Cik Umar Mokhtar jangan cemerlang ya, biar orang lain cemerlang pula. Janganlah macam tu. Itu satu kesilapan. Sebab kita main pusing orang kau dah dapat tak boleh, tahun ni kau tak boleh dapat. Kena orang lain tak dapat. Orang ni pula sebenarnya dia tak layak pun. Cik Umar Mokhtar lah yang paling layak. Tapi sebab Cik Umar Mokhtar dah dapat tahun tu, dia tak boleh bagi pada dia sebab apa? Sebab dia dah dapat. Tak boleh itu antara penilaian yang salah. Kalau boleh lah kita tukarlah tuan-tuan, dah 10 tahun negara kita ni merdeka, tukarlah anugerah perkhidmatan cemerlang tu sepatutnya bagi pada betul-betul layak cemerlangnya. Kan? Yalah Cik Zul bila dapat APC dapat 1000 tu belanja kat semua orang. Ya, memang dah betul. Tapi kalau boleh lepas dia tukarlah dia punya anugerah tu lepas dia anugerah giliran pekerja. Tukarlah anugerah giliran pekerja tu kan. Alright. Jadi itu contoh. Kalau boleh tukarlah. Tapi sudah lama negara kita merdeka, kita masih lagi dalam skema begitu. Maksudnya anugerah bintang cemerlang itu ya bagi ikut giliran. ikut giliran lah. Ikut giliran. Jadi itulah. Jadi lepas ni tentu kalau boleh dengan cadangan pada yang saya cadangkan ni bagilah pada orang yang kalau Cik Umar Mokhtar 40 tahun berkhidmat 40 kali dapat, bagilah 40 kali tu. Kan? Kita sudah terang lagi bersuluh, tidak ada yang layak jabatan kita, hanya Cik Umar Mokhtar saja yang layak. Inilah tahun ke-39 dia dapat seluruh dipencet. Dapatlah. Itu layaknya. Bukanlah Cik Umar Mokhtar dah dapat tahun ni, Cik Umar Mokhtar tak boleh dapat. Cik Umar Mokhtar jangan cemerlang sangat tahun ni ya, sebab kita nak bagi kepada Puan Encik Abdul Halim bin Toha contohnya. Contoh kan. Encik Abdul Halim pun sebenarnya dia pun tak sangka. Dia pun tak tahu aku ni cemerlang ke tidak, tapi okeylah. Sebab dia faham dia dapat dengan cemerlang, dapat hadiah, kemudian dapat duit. Assalamualaikum. Betul lah. Contoh saja. Assalamualaikum. Ya tuan, ya. Bos yang 23. Okey ya. Tu ada gangguan gaib nampaknya. Kejap. Alright ya. Okey. Alright, boleh tuan ya. Jadi itulah saya sedikit perkongsian saja pasal ABC itu sebab dia berkaitan dengan pengurusan prestasi. Penting tuan ya. Sebab kita dah menuju ke zaman-zaman yang perlu kita bekerja sebaik yang mungkin. Maka kalau dari sudut pemimpin,
bila kita diberikan tanggungjawab untuk menilai, maka nilailah sebaik yang mungkin. Ya. Alright, apa lagi antara tanggungjawab kita? Ini berkaitan dengan penyelesaian masalah. Ini kita kena ada skill penyelesaian masalah. Biasanya masalah dalam dunia ni semua masalah yang berulang saja tuan-tuan ya. Tidak ada masalah yang tidak berulang. Jadi maksudnya dalam konteks penyelesaian masalah, kita yang penting, yang paling bagus adalah bagaimana untuk menganalisis punca dan bagaimana untuk kita selesaikan based kepada pemikiran kreatif. Ini adalah perkara yang biasanya kalau kita dalam kursus-kursus kepimpinan, kita akan ajar tuan-tuan bagaimana untuk tuan-tuan mencari maklumat sebanyak yang mungkin. Itu skills yang perlu ada. Mencari maklumat sebanyak yang mungkin dan mengenal pasti bagaimana untuk menyelesaikan masalah berdasarkan pada sumber-sumber yang sedia ada. Alright, jadi itu antara perkaranya ya. Alright, baik. Apa lagi tuan-tuan? Dia berkaitan dengan pembuat keputusan. Dia berdasarkan kepada level tuan-tuan masing-masing. Dan sebab kita ada setiap daripada kita ada ruang lingkup yang kita diberikan untuk orang kata membuat keputusan. Selebihnya nanti mungkin di pihak yang lain buat keputusan. Tapi cerita dia kena belajar berani buat keputusan. Ya, decision. Sangat penting. Saya paling rasa perkara yang saya nak cakap, saya sedang menapis perkataan ni. Kadang-kadang isu tersebut, tuan-tuan, isu tu kecil je, simple saja tuan-tuan. Contoh je lah, tuan-tuan nak buat banner, nak tentukan design banner. Design banner pun tuan-tuan tak berani buat keputusan. Kan? Sehingga menyusah anak buah kita. Kan? Kenapa? Sebab kita takut pula kalau kita salah buat keputusan, nanti kan kena blame pula kita. Itu kita kena belajar lah. Pemimpin kena berani untuk buat keputusan dan bila kita dah buat keputusan, kita berani menghadapi apa sekiranya keputusan yang kita buat tu salah. Ya, memang ada risikonya. Perkara yang kita buat itu kadang-kadang kita salah buat. Ataupun perkara yang kita salah decision. Tapi perkara yang paling penting kalau salah decision adalah berani untuk hadapi risiko. Itu saja. Itu keberanian. Dan dengan keberanian itulah sebenarnya membina karakter. Karakter itulah yang sebenarnya akan membina pengaruh tuan-tuan. Itu maksudnya. Alright? Jadi itu antara skillsnya. Perkara yang kita perlu buat keputusan, kita buat keputusan yang terbaik di sudut pandang kita. Ya, mungkin ada perkara yang mungkin terlepas di sudut pandang kita, tak ada masalah. Tapi kita berani ambil keputusan. Dan kita berani ambil risiko. Alright? Tapi untuk ambil keputusan itu, sudah pastilah ada teknik dia. Dia bukanlah membuta tulis saja buat keputusan. Tak mestilah ada dengan ada kajiannya, dengan ada data yang kita ada perbincangan untuk membuka sudut pandang dan akhirnya selepas semua proses-proses itu, maka sudah sampai ke tahap untuk kita buat keputusan dan kita buat keputusan. Itu maksudnya. Alright? Dan bila kita dah buat keputusan, kita kekal dengan keputusan tersebut. Jangan berubah-ubah. Nanti susah anak buah kita. Kan? Bos kejap-kejap berubah kan? Oh, letih anak buah kita ni. Baru bagi arahan, okey, aku rasa kau kena buat A ni. Orang baru nak buat, aku rasa tak betul lah A ni, kena buat B lah. Oh, itu anak buah sangat tak suka tuan-tuan. Jadi kita stay apa yang kita telah buat keputusan dan kita tanggung risikonya ya. Alright, apa lagi yang biasa skills yang perlu ada sebagai seorang pemimpin? Ini dari bagaimana untuk memotivasikan dan menambah penglibatan anak buah kita. Biasanya motivasi, kalau kita cerita pasal motivasi ni ada dua. Motivasi seorang pemimpin kepada anak buah dia. Dinamakan sebagai extrinsic motivation dengan intrinsic motivation. Extrinsic adalah faktor-faktor luaran yang kita buat supaya anak buah kita ni dapat bekerja dengan suasana, dengan mood yang bagus. Contohnya kita ada tempat kerja yang cantik contohnya, ataupun ergonomik dia bagus. Alright, jadi sudah pastilah keselesaan kerja tu ada. Apa lagi yang kita boleh namakan sebagai extrinsic motivation? Extrinsic motivation ni contohnya kita bagi sistem reward and punishment. Maksudnya kalau kita berjaya capai satu perkara ni, dah ada rewardnya. Kalau dia tak mencapai apa yang sepatutnya, mungkin ada apa dinamakan sebagai punishment. Itu mungkin ada apa sajalah. Itu contohnya kan. Itu berkaitan extrinsic motivation. Tapi intrinsic motivation dia berkaitan dengan dalaman individu tersebut. Maksudnya bagaimana kita untuk membangkitkan motivasi orang yang individu secara dia sendiri yang bergerak. Ini biasanya. Biasanya untuk meningkatkan intrinsic motivation ada beberapa perkara. Yang pertama, kita bagi autonomi. Autonomi. Maksudnya Cik Umar Mokhtar ni dia bekerja lama. Pengalaman dia dekat Tuan Umar Mokhtar ADK kan? Tuan Umar Mokhtar ADK ke? Puspen. Eh? Puspen.
Puspen tu kan. Jadi dia puspen dah lama dah. Jadi okey. Contoh sebab saya sebut Cik Umar Muhtar ni sebab bukan Cik Umar Muhtar ni 40 tahun Imat Cemerlang sebab dia seorang je buka kamera. Jadi saya lah. Saya sebut lah nama dia sebab dia seorang dia. Saya nampak di alam nyata ni. Yang lain semua berselindung di alam bunian. Jadi saya tak nampak alam bunian tu. Saya nampak di alam nyata saja kan. Jadi Cik Umar Muhtar ni dia dari sudut pengetahuan kerja sangat bagus. Maka bila dah ada pengetahuan, dah ada pengalaman, sudah pastilah dia tahu apa yang nak dibuat. Jadi kegembiraan dia untuk bekerja adalah dia boleh gunakan segala pengalaman dan pengetahuan yang dia ada semaksimum yang mungkin. Dalam konteks apa? Bagi autonomi kepada dia untuk dia buat satu perkara. Jadi sudah pastilah ada guideline dia supaya dia tidak melangkaui apa yang sepatutnya. Right? Jadi itu dinamakan sebagai autonomi yang boleh meningkatkan intrinsic motivation. Itu perkara dia. Itu antaranya. Dan kita seronok kita boleh bekerja based kepada keputusan kita sendiri. Contohnya, paling mudah lah. Tuan Umar Muhtar, saya minta untuk Tuan Umar Muhtar fikirkan konsep untuk event di Puspen tentunya kan. Dia apa saja dia nak buat. Ikutlah dia nak pilih warna apa dan sebagainya. Konsep apa sebagainya. Kita serah sepenuhnya. Biar dia berkarya berautonomi. Ya. Walaupun mungkin kita tak suka. Tapi kita bagi dia autonomi. Itulah perkaranya. Ni contoh yang paling mudah tuan-tuan ya. Baru-baru ni. Saya adalah satu agensi kerajaan tu. Kita cerita pasal billboard. Masa mereka ambil billboard dan kita tayangkan billboard. Mereka sewalah billboard tu jutaan ringgit tu tuan. Billboard untuk kempen-kempen lah. Apalah kempen-kempen yang ada. Alright kan. Kemudian kita pun tanyalah kenapa ambil billboard dekat area sini. Contohnya kenapa. Dia kata Cik Zul ni sebab bos lalu kat sini. Bos rumah daripada sana. Kemudian dia nak pastikan ada billboard je lalu tu. Dia tak mencapai objektif. Billboard tu tujuan dia bukan bos nak tengok. Billboard tu dengan tujuan untuk orang yang sepatutnya target group kita yang kita sasarkan tengok. Ni cerita dia, faham ya? Tu contoh lah. Contoh. Jadi ia berkaitan dengan autonomi. Jangan begitu. Jadi autonomi itu maksudnya memang kita rasa tak sedap, tapi kita bagi atas kepercayaan kita berdasarkan kepada skills yang dia dah ada, experience pengalaman yang dia ada, knowledge yang dia ada, biar dia berkarya. Right? Jadi kalau kita ada rasa tak keselesaan, kemudianlah dan kita bincanglah, kita tengok. Itu faham. Itu dengan tujuan melatih. Itu namanya intrinsic motivation. Atau perkara yang boleh meningkatkan motivasi kalau seorang itu membuat kerja yang dia rasa dia sangat bagus buat. Itu perkara yang intrinsic motivation. Alright ya. Yang kedua berkaitan dengan intrinsic motivation, berkaitan dengan dia tahu sebenarnya dari sudut ke mana hala tuju yang nak dituju. Itu yang saya kata, pemimpin kena tahu ke mana hala tuju. Kena tahu ke mana hala tuju supaya anak buah tahu ke mana nak dituju. Itu penting sebab dia berkaitan dengan intrinsic motivation. Itu antara perkara adalah perkara-perkara yang boleh meningkatkan intrinsic motivation seorang individu ataupun anak-anak buah kita masing-masing ya. Dan yang last sekali ini berkaitan dengan penyelesaian konflik. Sudah pastilah tuan-tuan ya. Akan berlaku konflik di tempat kerja kita konflik dengan anak buah kita, perbezaan pendapat sebab konflik ni boleh disebabkan oleh banyak perkara. Antara sebab utamanya adalah disebabkan oleh perbezaan kita ni dengan orang lain. Itu saja. Perbezaan itu yang boleh menyebabkan konflik. Dan bagaimana untuk kita menguruskan konflik itu supaya membawa kepada perkara yang lebih baik ke dalam organisasi. Itu perkara yang kita harapkan. Ya. Kita tak boleh pula kita seronok kalau tempat kerja kita tidak ada perbezaan. Kalau tidak ada perbezaan, bahaya tuan-tuan. Itu nama dia ada penyakit usus. USUS. Penyakit usus ni contohnya tuan-tuan buat handle mesyuarat, tuan-tuan minta pandangan, tak ada orang bagi pandangan. Semua okey je bos. Setuju. Yakin? Boleh? Kan? Itu maksudnya tuan-tuan akan penat nanti. Sebab apa ya? Sebab tuan-tuan je yang seorang-seorang fikir. Orang lain tak boleh fikir. Orang lain tak payah fikir lah. Right? Sebab apa berlaku begitu? Mungkin disebabkan tuan-tuan tak suka ada konflik. Tuan-tuan tak suka adanya perbezaan. Tuan-tuan tak suka ada orang yang berbeza pendapat dengan tuan-tuan. Itu menyebabkan akhirnya anak-anak buah kita terima saja keadaan kita. Apa yang bos cakap, kita setuju saja. Itu akan membawa kepada organisasi yang tidak sihat. Ya? Kita galakkan perbezaan. Seronok dengan perbezaan ni. Cumanya bagaimana untuk menguruskan. Bila ada perbezaan itu, perlu diharmonikan dengan apa? Dengan tenang, dengan menerima, dengan keterbukaan. Jadi itu antara perkaranya lah tuan-tuan ya.
Alright. So kita akan berhenti rehat dulu tuan-tuan. Sebab kita punya kursus ni tak panjang, 2 jam saja kan. Tapi biasanya untuk online ni saya akan bagi rehat 5 minit. Untuk tuan-tuan mungkin nak ke toilet, download dan sebagainya. Download file lah. Download tu buang ke bawah tu. Alright. Upload kita makan, download ke bawah. Alright. Kalau nak download dan sebagainya dipersilakan lah ya. Kita akan ada rehat sekejap. 5 minit. Kemudian nanti kita akan sambung balik dengan sesi kita seterusnya nanti insya-Allah. Kita masuk kepada part yang kedua nanti insya-Allah. Tapi saya akan kekal kat sini. Jadi saya bukalah untuk sesi sembang-sembang. Kalau sekiranya tentu ada soalan, nanti kita akan sembang lah. Mungkin mana yang saya mampu jawab, saya jawab lah. Kalau tak mampu saya jawab nanti, mungkin lepas ni kita boleh berhubung dengan, saya bantulah untuk tuan-tuan kita dapatkan informasi-informasi yang selayaknya dan saya akan share dengan tuan-tuan insya-Allah. So kita lihat 5 minit. Kita akan sambung balik selepas nanti insya-Allah. Alright. So jadi kalau ada sebarang soalan boleh dekat ruangan chatting. Pada tuan-tuan boleh kongsikan. Okey, kat sini ada soalan. Daripada Cik Helmi kita. Cik Helmi ada lagi tak kat sini? Cik Helmi kita, there are no bad units, only bad officer. Ya betul tuan ya. Sebab jawatan kita tu sebagaimana jabatan lah. Kalau bagaimana kita mencorakkan jabatan itulah yang paling penting ya. Itu maksudnya gitulah. Sebab tu penting tak kepimpinan? Ya sangat penting hal berkaitan dengan kepimpinan. Sangat penting ya. Sebab pemimpinlah mencorakkan bagaimana direction sesuatu pasukan itu. Alright? Itu contohnya lah. Sebab itu penting pemimpin tuan. Sangat penting ya. Cumanya kalau kita anak buah, payahlah kita nak ubah pemimpin kita di atas. Kita kena faham dulu. Kita pun kena adalah bijaksana. Janganlah seronok jadi penentang saja. Kena adalah kebijaksanaan. Macam mana bijaksana tu? Kan? Fikirlah macam mana bijaksana nak tegur bos kita tu. Bos kita jenis bos yang tak betul. Jadi macam mana kita nak tegur bos kita tu? Maka kena ada kebijaksanaan. Maka dalam kebijaksanaan itu perlu disusun atur strategi bagaimana untuk memberikan teguran kepada dia. Itu contohnya. Jangan tuan-tuan meletakkan diri tuan-tuan di tempat yang berbahaya. Sebab ialah berkaitan dengan rezeki, berkaitan dengan tanggungjawab. Kita nak masuk perang pun janganlah membuta tulis saja. Mestilah ada strateginya. Antara strateginya, panggil penceramah macam saya. Kan? Nanti beritahulah apa poin-poin dia. Nanti saya sampaikanlah pada tuan supaya ada kesedaran. Itu contoh lah kan. Itu contoh. Dan buat saya ni bila habis baliklah. Saya taklah kena ada SKT di ujung tahun dan sebagainya. Pergi dengan bos tuan. Itu contoh lah. Itu contoh. Ada yang lain. Lain nak doa dan sebagainya lah yang kita boleh jangan. Ya. Jadi saya sangat setuju dengan yang Tuan Helmi bagi tahu kita berkaitan dengan there are no bad units, only bad officer. Sebab kita yang mencorakkan. Jadi kalau officers tu tak bagus, sebenarnya punca dia daripada pemimpin yang tak bagus. Bagaimana untuk mengendalikan pegawai-pegawai yang sedia ada. Alright, jadi itulah kena ada kefahaman itu yang kita boleh kongsikan. Baik, ada soalan-soalan lain tuan-tuan? 5 minit lagi. Kita lagi beberapa minit untuk kita lihat sebentar. Ada soalan lain? Okay, so kalau tak ada apa-apa, saya stay juga kat sini ya. Saya tunggu ya. Nanti 10, tadi kita lihat 10:43 minit, 10:08 minit, nanti lagi 3 minit kita mula balik ya. Pengalaman saya pegawai. Mr. give boss option, boss make decision. Kita take decision yang officer bagi, dan boss kena come out dengan written option tu officer bagi. Walaupun was ada something berlaku yang bos lagi atas tak suka, terus dekat officer. Sedangkan bos in between juga bersetuju. Memang penat. Ya. Itu antara perkara yang kita perlu hadapi bila kita bekerja tuan ya, sebab kita ada banyak lapisan. Lapisan-lapisan itu perkara yang perlu kita hadapi. Sebab tu dalam strategi kita berurusan, kita kena faham berkaitan seorang pemimpin, juga kena faham berkaitan dengan office politik. Ini kena ada skills ya, berkaitan dengan office politik. Apakah office politik ya?
Politik bukan saja di pentas politik negara kan, kita ada parti-parti, itu pentas politik negara. Di pejabat tu tak politik yang pejabat pun ada politiknya. Maka antara skills yang boleh kita guna berkaitan dengan office politik ni tuan-tuan, pertama kita kena kenal pasti siapakah orang-orang yang terlibat. Pihak-pihak mana yang terlibat. Okey ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kena ada kebijaksanaan kita untuk sentiasa dilihat secara neutral dalam setiap sudut, dalam setiap pihak. Kita tak boleh berpihak kepada sesiapa. Ini strategi. Dalam ni kita cerita pasal office politik ni. Kalau tuan punya cerita ni, dia ada cerita berkaitan dengan office politik sebenarnya. Sebab kita ada banyak level kan. Kita ada banyak level-level berkaitan dengan kepimpinan. Maka sudah pastilah ada politik-politiknya. Kan? Jadi skills yang perlu ada adalah kita sentiasa perlu dilihat neutral dalam banyak perkara. Alright. Kenapa perlu dilihat neutral? Maka kita kena belajar untuk membina hubungan dengan semua individu-individu yang kita tahu ada pengaruh dalam sistem politik pejabat tersebut. Contoh paling mudah. Kita dah cerita pasal bos-bos tu kan. Geng-geng bawah-bawah ni pun ada politiknya kan. So kita tahu siapa pengaruh dia. Contoh Cik Umar Mokhtar. Cik Umar Mokhtar ni pengaruh dia lama. Dia dah kerja paling lama. Orang pun panggil dia Abang Long kawasan. Right? Jadi kita kena adalah hubungan yang baik dengan Cik Umar Mokhtar. Walaupun dia bukan bos. Faham je? Sebab kita perlu bina hubungan. Belajar untuk bina hubungan. Ini penting. Skill sini. Bagi mengelakkan kalau sekiranya nanti bila sampai situasi sebagaimana yang berlaku ini. Ni contohnya kan. Perkara tersebut buruk berlaku. Kita boleh, sebab ada hubungan baik kita dengan orang-orang yang sepatutnya dan kita boleh bersembang. Ini maksudnya. Maka tuan-tuan kena belajarlah untuk bina hubungan. Ini kena belajar. Ini nama skill politik. Sahabat saya seorang dalam satu agensi. Kan. Dia kata, Cik Zul, saya tak tahulah. Ketua pengarah saya ni. Cengih Cik Zul, cengih. Masa, segala benda. Hantar paper, kena reject. Hantar paper. Saya fikir macam mana sedap bina hubungan dengan dia kan. Alright? Kemudian, satu masa dia kata dia travel, dia beli ikan masin. Dia beli satu ikan masin ni, dia kata. Ikan masin, tak tahu apa ikan masin dia kata. Alright? Kemudian apa yang dia balik, dia bagi pada Datin. Datin tu maksudnya isteri kepada Datuk KP tu lah. Datin tu punya suka luar biasa. Memang suka kan. Selepas daripada tu Cik Zul, saya sebab bila travel macam mana memang ikan masin lah saya punya investasinya. Saya akan beli bagi pada Datin. Datuk tak pernah minta tapi saya bagi. Bila saya balik ke pejabat, saya bagi jumpa Datuk KP, Tok, ni untuk Datin. Saya beli. Datuk suka Alright. Itu namanya belajar bina hubungan. Bina hubungan. Lepas tu apa jadi saya tanya? Saya kalau hantar paper je, Datuk KP senyum je. Senyum, sembang sikit kalau ada benda perkara tak betul. Kalau dulu dia baling paper tersebut pada saya. Sekarang dia kata hamba tak betul, kena betul balik. Maksudnya hubungan tu dah berbeza berbanding dulu. Jadi ni cerita dia belajar bina hubungan. Ini nama dia politik office. Tapi ingat, kita kena sentiasa dilihat secara neutral. Tapi jangan bermuka-muka. Bermuka-muka tak bagus. Right? Kita jadi orang yang biasa, kita baik pada semua orang, jangan bermuka-muka. Bermuka-muka maksudnya bila ada satu perkara tuan-tuan, kita komen. Jangan. Maksudnya benda yang buruk bila orang cerita pada kita komen, menceritakan keburukan orang lain. Okay, pada orang sama kita jumpa pula pada orang lain tersebut, bila dia komen, kita komen juga keburukan pada orang lain. Itu namanya bermuka-muka. Itu antara perkara yang Allah sangat murka. Kita jenis orang bermuka-muka. Dan inilah antara perkara juga yang menjatuhkan pengaruh seorang pemimpin. Iaitu bermuka-muka. Kita jangan bermuka-muka. Kita neutral. Kalau orang cerita buruk pada pasal orang lain, kita sengih. Kalau saya, kaedah dia tak apalah. Biasalah. Kita pun banyak buruk. Itulah ayat kita. Kita tak ada tambah keburukan orang. Kita bercerita banyak kita pun banyak buruk. Tak apalah. Moga-moga Allah berikan dia kebaikan. Itu je. Itu secara natural. Habislah tu. Biasanya orang yang nak tambah garam tu dia akan terhenti lah. Habis garam lah. Kan? Right? Dan kita beredar lah. Tapi jangan bermuka. Tapi skill dalam seni politik pejabat perlu belajar untuk bina hubungan. Itu penting. Belajarlah untuk tuan-tuan bina hubungan biar orang kenal tuan-tuan. Ini dari sudut ni. Alright. Kemudian bagaimana untuk bentuk leader yang bagus sebab kebanyakan lebih kepada istilah bos. Ada perbezaan ke?
Bagaimana nak membentuk leader yang bagus, sebab kebanyakan lebih kepada istilah bos ada perbezaan ke? Cerita dia tuan-tuan buat benda yang baik, dapatlah hasil yang baik. Tuan-tuan buat konsistenlah saja buat benda yang baik. Kita jaga integriti, macam tadi kita bincang tadi. Right? Kita cerita pasal integriti, kita ada desire to lead. Kemudian yang ketiga, kita pastikan kita punya hala tuju tu sentiasa betul. InsyaAllah. Tuan-tuan akan jadi seorang pemimpin yang baik. Right? Kemudian ditambah dengan skill-skill yang saya ada. Sebab apa ya? Skill tu adalah senjata kita lah, skill ya. Skill-skill yang saya senaraikan, saya senaraikan tadi, right, kita ada dari sudut skill pimpinan adalah senjata kita, senjata. Senjata maksudnya tools kita. Tools yang kita hadapi. Nak perang ni ada senapang. Ada pisau contohnya. Itu tools kita InsyaAllah tentu akan dapat yang baik lah. Bos tu biasalah. Kadang-kadang kalau orang kata panggil kita bos tu, syukurlah. Itu sebagai haibahnya. Biasanya kalau kita dah pencen pun orang tetap panggil kita bos. Kalau dia anak buah kita dan dia rasa dia sayang dengan kita, dia rasa dia berbaloi dengan kita, dia akan panggil kita bos walaupun kita dah pencen. Saya sendiri pun walaupun dah tak berkhidmat dalam syarikat korporat sebagainya, ex-bos saya semua saya panggil bos je. Bos. Kan, walaupun saya sekarang CEO dan sebagainya. Dan bila jumpa orang lain yang bos kita dulu, kita panggil dia bos sebab kita hormat. Itu nama haibah. Haibah tu bukan sebab jawatan. Jawatan itu tapi sebab rasa hormat kita tu base kepada apa? Base kepada effort dia untuk mendidik kita, itu kita anggap dia sebagai cikgu kita. Jadi kita tak panggil dia cikgu, kita panggil dia bos kita. Sebab dia bos kita kan. Itu maksudnya ya. Right. There are also leaders who cause conflict. Tu abaikan saja tuan-tuan. Ya, macam saya kata dia berkaitan dengan office pejabat. Sebab masing-masing punya kaedah masing-masing. Tapi kita tak boleh menguruskan mereka. Kita boleh uruskan diri kita sendiri sahaja. Faham ya? Contoh Cik Umar Mokhtar jenis yang panas baran. Kerja dia marah 24 jam. Saya boleh ubah tak Cik Umar Mokhtar supaya dia tak baran? Tak boleh tuan. Dia memang kekal dalam marah dia macam tu. Faham ya? Tapi apa yang boleh kita buat? Bagaimana kita untuk menguruskan diri kita sendiri. Itu yang kita uruskan sebaik yang mungkin. Ada perkara yang bukan sebagai circle of influence, benda-benda dalam pengaruh kita, ada perkara-perkara yang di luar daripada circle of influence. Jadi kalau kita jumpa leaders yang selalu menyebabkan konflik itu, jadi kita gunalah option yang ada. Option yang ada berbagai kan. Antara optionnya kita boleh lari, optionnya kita boleh cuba ubah, optionnya kita boleh cuba terima, optionnya kita boleh cuba lawan. Option-option yang ada. Tapi yang penting sebagai seorang pemimpin, kita perlu ada kebijaksanaan. Ni saya minta lah tuan-tuan tulis. Bijaksana dalam tindakan. Bijaksana dalam tindakan. Jadi setiap tindakan kita fikir dia punya impak dia. Adakah impak yang baik atau impak yang buruk. Kalau kita rasakan impak yang buruk yang mungkin kita akan hadapi, bagaimana untuk kita menguruskan kesan keburukan itu supaya dia jangan jadi maksimum, mungkin keburukan jadi minimum ya. Alright. Jadi itu antara daripada Puan Siti. Kalau yang leaders yang boleh menyebabkan konflik tu, kita abaikanlah Puan Siti ya. Kita fokus pada kita saja insya-Allah. Boleh jelaskan peranan ketua sebagai people champion dalam memastikan pasukan sentiasa berprestasi dan berjaya, tapi nanti bermuka macam Puan kata. Cik Ilmi kata ni pasal people champion ni dia berkonsep kepada realiti sebenarnya tak boleh. Kita bukan jadi people champion. Kita kena jadi orang yang buat benda yang betul. Dan orang yang buat benda yang betul itu perlu menerima hakikat ada masa dia tidak popular dan orang tak suka. Dia perkara dia. Faham ya? Kita bukan jadi orang yang, kita bukan influencer tu tuan. Influencer ni dia kena buat ikut apa yang orang suka. So orang akan like, orang akan share, orang akan komen dan orang akan follow dia sebab orang suka. Faham ya? Tapi kita tak buat kerja berkaitan dengan populariti tu. Kita buat kerja yang betul. Ingat, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Itu saja. Benda yang betul. Jadi ada waktunya kita terpaksa menongkar arus. Orang semua tak suka. Kita seorang tahu je kita buat benda tu betul dan kita buatlah. Dan sakit memanglah. Sakit menongkar arus bukan senang. Kan? Nak melawan kekuatan dan pelbagai tu senang. Kita mungkin dipulaukan. Kita mungkin tak seronok. Tapi itu betul lah. Itulah tanggungjawabnya. Tapi kena adalah skillsnya. Apakah skills yang perlu ada untuk menongkar arus ni? Pertama, kita kena pastikan rumah kita syurga kita. Tuan kita kena siapkan kubu juga. Jadi kita jangan masuk perang ni jangan tak ada kubu. Kubu ni tujuan dia untuk kita rehat dan rawat RNR kita kan.
Jadi antara perkara yang perlu kita pastikan, kita kena buat persiapan sebagai seorang pemimpin je, bila kita nak menungkak arus dan sebagainya, nak buat benda yang betul, kita kena pastikan rumah kita, syurga kita lah, tu kubu kita. Boleh ke? Tu kubu kita. Buatlah rumah kita secantik yang mungkin. Bini kita ni, kita hantarlah spa dan sebagainya, bagi lawa dan sebagainya. Apa saja guna bini sayang kita, anak kita gembira, kita ada pokok bunga, kita ada kucing, apa saja. Bila kita balik tu, dia jadi tempat rehat kita. Jadi, bila kita pergi ke pejabat, balon kita kembang yang teramat sangat. Sebab apa? Sebab dengan stres yang pelbagai. Alright. Kemudian bila kita pulang tu, ada masa rehat kita untuk kita kuat pada esoknya. Jadi, itu perkaranya. Itu cabaran lah. Ingat, kita tak buat benda yang popular, kita buat benda yang betul. Ingat, itu pemimpin. Kalau kita buat benda yang popular, kita ni ahli politik lah. Ahli politik kena buat benda yang popular. Sebab dia berkaitan dengan undian. Alright, tapi zaman sekarang, lama kelamaan, yalah, orang pun dah faham lah. Orang dah tahu apa yang sepatutnya. Alright, jom kita proceed balik. Terima kasih kepada soalan-soalan tuan-tuan. InsyaAllah kita akan saya share lagi pada seterusnya untuk kita kongsikan. Jadi inilah kita punya senjata kita tuan-tuan senjata-senjata yang tuan-tuan boleh gunakanlah. Saya nak ajar kongsikan secara detail sepanjang 2 jam ni mungkin tak mampu. Tapi insya-Allah nanti kita akan ada kelas-kelas yang berterusan insya-Allah dalam sesi kita seterusnya dalam sesi leadership series kita. Nanti selepas ini mungkin nanti tuan-tuan boleh set appointment dengan kita lah. Set appointment maksudnya nanti berurusan dengan Puan Liza untuk kita adakan kelas macam ni, short course kita ni. Dedicated khas untuk agensi tuan-tuan sahaja. Kita tak buka pada semua lah. Sebab kita terhad kepada 100 orang sahaja. Nanti kita reservekan kepada organisasi untuk kita bincangkan secara khusus insyaAllah. Jadi ini antara 7 perkara yang tuan-tuan kalau boleh analisa diri sendiri, mana satu perkara yang mungkin kita boleh tambah baik supaya jadi senjata kita dalam kita hadapi tugasan seharian, terutama kita dalam konteks kepimpinan.